Dari dulu saya tak pernah terfikir pada satu hari saya ada workshop sendiri. So, saya sukakan motosikal dan kelajuan. Jadi apa yang saya tahu masa tu jiwa saya muda, saya hanya untuk seronok saja. For fun, pergi sana, pergi sini, huah sana, huah sini. Dia macam tak ada hala tuju. Tak pernah fikir pun tentang masa depan, apa akan jadi selepas ni. Tapi selepas saya menceburi bidang kaprik ni, segalanya berubah. Motosikal tetap kekal dalam jiwa saya. Motosikal adalah karier saya sendiri. Selepas apa yang saya belajar, untuk masa depan saya expect untuk buat yang lebih baik, di mana saya bermula dengan bengkel yang agak kecil ni. Kalau boleh saya nak cuba kembangkan, tapi masih lagi dalam untuk menimba ilmu dari segi motosikal ni lah. Di mana dalam kaprik kita akan belajar jadi dari segi setup enjin, mesin, handling, chassis. So kalau ikutkan kat sini saya hanya buat seperti servis-servis kedai yang biasa. Kenapa saya berlumba? Pada mulanya dia bermula daripada minat. Mana pada waktu kecil lagi saya lihat bapa saya pun berlumba, tapi dalam kategori yang berlainan lah. Di mana bapa saya berlumba dalam bidang motocross dan saya cuba menceburi bidang tu selama 2-3 tahun. Dalam masa yang sama, masa tu jiwa masih kekal muda, masa umur saya berbelasan tahun, ingin mencuba benda sesuatu yang baru. Jadi saya beralih arah kepada road racing hingga bergelar pelumba profesional. Dan saya juga nak berterima kasih kepada Arena Kaprik lah, kerana dengan adanya sukan sebegini boleh mendidik anak-anak muda yang lain untuk menjadikan satu karier yang lebih baik. Seperti contoh yang ada, kita boleh lihat Hafiz Syarin, Api Azmi, Azlan Shah, Zakwan Zaidi. Mereka bermula dari pentas kaprik dan hingga ke pesada profesional lah, di mana mereka dah main kepada World GP. Dan itu membuatkan semangat saya untuk berlumba. Tapi sayang, saya hanya kekal di arena kaprik dan Asia lah, sebab saya ada komitmen lain saya nak buat. Kalau boleh saya nak besarkan saya punya bisnes lah, sebab sampai bila saya nak berlumba, kena sampai satu masa kita akan stop dan bagi bakat-bakat baru yang naik lah. Lumba haram. Lumba haram ni kalau kata tidak tu pasti ramai akan cakap menipu lah. Tapi bagi saya lumba haram ni adalah bahaya. Sebab kalau dari segi keselamatan, kalau kita lihat dekat luar banyak kereta atau kenderaan-kenderaan lebih besar, mana kalau kita accident ke tak ada apa-apa benda yang boleh guide kita. Kalau kita berlumba di dalam satu pasukan ataupun berlumba dalam satu perlumbaan yang disahkan, mana oleh AM ke MEM ke, mana nak ada satu guideline safety, mana nak ada glove, racing suit, boot. Lepas tu kalau kita terbabas pun ada safety, aspek-aspek keselamatan seperti airbag, ada marshal, ada ambulans boleh guide kita, dan ada insurance cover. Jika kita keluar, kita ambil contoh macam perlumbaan luar baru-baru ni, kalau accident, misal kata nasib tidak baik ataupun kita meninggal kat situ, so tak ada apa-apa, orang kata insurance cover ke, ambulans nak cover ke, jadi persepsi orang akan cakap itulah mak motor tahu berlumba je. Padahal ada platform yang lebih baik untuk kita jadikannya sebagai satu sukan yang orang kata selamat. Sumbangan kaprik kepada saya waktu masa ni bagi saya amat besar lah. Mana saya dapat pengalaman yang banyak tentang bagaimana untuk mengubah suara motosikal, membaiki motosikal, dan segala imbuhan yang diberi daripada saya ganjaran ataupun saya menang dari kaprik ni, saya dikatakan beri saya modal untuk saya buka workshop saya, dan segalanya saya akan curahkan kat bengkel. Di mana ada segi, kalau ada segi sepana ke ataupun menggajikan pekerja, menggunakan imbuhan daripada saya dapat dari kaprik. Lagipun dalam masa sekarang ni ekonomi kita pun tak menentu, di mana saya ada punca pendapatan, di mana dari segi bidang kaprik saya ada, bengkel motosikal saya ada, so saya boleh gunakannya sebaik mungkin untuk penggunaan harian lah.
belajar elektrik dengan engineering. Tapi saya pun pelik macam mana saya boleh dapat bidang dalam berlumba ni. Mungkin dari segi minat ataupun mungkin dia lahir dari dalam jiwa saya tu, jiwa kesukanan. So siapa cakap rider tak ada masa depan. So dari segi rider kita boleh kembangkan apa yang bakat kita ada untuk buka perniagaan sendiri lah.